Casing waterproof untuk handphone yang aku rasakan paling A sekali daripada Nightcore. Tak adalah aku nak cakap waterproof ni terbaik di dunia, tapi buat masa ni paling baik. Sebab selepas kita masukkan telefon kita dan kita letakkan tempatnya sesuai dengan plastik belakang kamera, seal yang pertama adalah zip lock. Di sebelah dalam ni dia ada zip lock. Okay, kita ketatkan zip lock daripada hujung sampai ke hujung. Seal yang kedua adalah ni. Jadi kita lipat kemas-kemas dan kita lekatkan pada velcro dia yang pertama. Dan seal yang ketiga pula, velcro yang ketiga untuk kemasan terakhir. Nampak tu? Triple seal, geng. Tapi kena ingat, benda ni untuk waterproofing level yang bertakat. Maksudnya, kalau kau bawa pergi diving, tetap akan masuk air. Itu air menyelinap masuk, water seepage. Ini kita kena buat tajuk lain lah. Barang solid macam ni, kalau orang kampung tengok kita pakai pun tak adalah rasa nak malu sangat. Walaupun begitu, aku tak recommend untuk kita gunakan SLB01 ni bagi aktiviti-aktiviti yang terlalu lasak. Contoh macam water rafting. Sebab apa? Material dia ni walaupun dia buat daripada material yang kuat, tapi saiz dia agak kecil. Aku takut ketika kau berhempas-hempas dengan air, terlepas daripada badan, hanyut. Korang rasa macam mana? Letakkan di bahagian komen.